Tapi golongan ini sentiasa fikiran dia, bagaimana untuk aku ni dekat dengan Allah? Aku buat salah, macam mana nak bagi Allah ampun aku? Jangan Allah murka aku. Bila dia dengar hadis Allah nak ampun, oh, Masya Allah, Allah nak ampun. Bukan dia tak suka pada pahala, kerana dia rasa ampun itu mendekatkan dia pada Allah. Kata Ibn Qayyim, golongan yang kedua ni, mereka ni awliya Allah. Mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Golongan yang pertama tu tak salah, tapi mereka ibadat. Tapi kadang-kadang kontang sikit mereka. Ni 27 ni. Ni 25. Bukan salah. Tapi satu lagi, dia tahu hadis-hadis tu. Tapi dia kata, tak apalah, itu di sisi Allah lah. Aku kalau Allah tak murka, Allah sayang aku, Allah redha kat aku, Allah ampun aku. Itulah yang aku fikir hari-hari. Pada awal ibadat, mungkin biarlah kita, maksudnya tak apalah kita lalui makam yang pertama tu. Tapi lama-lama untuk mendapatkan kenikmatan ibadah, halawah, kita kena ada pada makam ni. Makam yang memikirkan cinta dan redha Allah.